Kelah atau nama saintifiknya Tauromerides merupakan trofi yang diburu oleh setiap kaki pancing. Mendaratkan spesies ini semestinya satu kebanggaan buat para anglers, lebih-lebih lagi mereka yang menggunakan teknik casting. Kelicikan ikan ini serta sifatnya cukup berhati-hati mengambil gewang menjadikan ikan ini terlalu sukar diburu melalui kaedah casting. Jika menggunakan kaedah bottom dengan kesabaran dan tahap persembunyian yang tinggi, insya-Allah ikan ini pasti akan didaratkan. Sebab itu tidak hairanlah harganya mencecah ratusan ringgit sekilo, di samping isinya yang lazat serta kos yang tinggi untuk kelubuknya di hulu sungai pergunungan. Untuk menyempurnakan misi mendaratkan spesies kayangan kali ini, kami berenam dari Lembah Kelang dan Kuantan telah turun ke satu sungai yang tidak asing lagi bagi para freshwater angler, yakni Sungai Sepier. Sungai yang telah digazetkan di bawah Taman Negara ini mengalir dari hulu Banjaran Tahan, Negeri Pahang Darul Makmur. Sungai ini mengalir megah menyusuri hutan hujan tropika yang berusia jutaan tahun dan puluhan jeram dan cegar untuk sampai ke muaranya di Sungai Tembeling. Hutan yang menyimpan 1001 khazanah flora dan fauna ini telah menjadi saksi ribuan para anglers yang datang dari seluruh pelosok negara untuk menawan si Raja Sungai. Misi kami kali ini adalah ke penghujung hulu Sungai Sepier bagi menerokai jajaran anak-anak sungai yang membentuk Sungai Sepier ini. Hulu sungai ini dibentuk daripada dua anak sungai, yakni Sungai Perus dan Sungai Sepier. Untuk itu kami bergerak daripada Kuala Lumpur sehari sebelum trip dan menginap di homestay Kampung Pagi. Kami memulakan trip di JT Kampung Gusai. Setelah berhenti untuk pemeriksaan di checkpoint Perhelilitan, kami terus menongkah arus untuk ke campsite Lubuk Telemong. Menyelusuri Sungai Sepier yang cukup mengasyikkan, kami dihidangkan kumpulan ikan sebarau bersaiz badung seolah-olah mencabar kami untuk mendaratkannya. Dan semestinya jeram dan cegar telah tersenyum dan sedia menanti untuk menduga kodrat jantan kami untuk menolak, menarik dan mengangkat bot bagi melepasi deretan batu-batu yang licin, arus yang deras dan air yang dalam serta berbahaya. Kita kat bawah, kali kita nak bawa batu merentasi di jeram perahu. Jeram perahu ni ada banyak tempat. Satu dekat Sungai Tembeling. Yang ni kira Sungai Sepier punya jeram perahu lah. Nama ni pun jeram perahu juga. Ini jangan tekan. So, nanti barang tu kita akan loading kat sini dan kita akan bawa manual sampai ke depan. So boat tu kita akan bawa. Kita akan tarik ramai-ramai. Okay, kita dah pindahkan barang. Aku memang tak sempat nak tangkap video lah. Hui, penat gila. So, kita ada lagi 2 tong ais. Ni yang paling gila sekali. Tong ais ni ke sana nak pindah ke sana. So, memang makan nyawa guys. Mana? Ya. Okey, bawah. Okey. Up. Boleh sambut kita naik atas tu. Gila, tak ada lah. 1, 2, 3. Depan tahan.
Tadi kena kuat bang. Harus kuat. Dan sekarang kita break sekejap dekat kaki jeram perahu. Menikmati makanan tengah hari. Ada air dalam. Bot bocor guys. Masih lagi terperangkap kat sini. Jeram lagi. Dah banyak jeram dah. Tak terkira. Bocor teruk guys, bocor teruk. Bunyi ungka Bunyi ungka tadi tu. Sedar kan bunyi dia kan? Dah. Tak ada kat bandar tak ada unta, ada ungka. Unta pun tak ada. Lan, lapar Lan? Tunggu tadi. Sabar ya anak-anak. Kita kena cili padi tu. Buat rasa. Suasana pagi guys. Yang tak ada dekat KL. Dua ekor sekarang. Oh Yang pertama. Halus. Barau.
dalam sini Pio. Kita nak pergi ni batu tu. Kita tengok mana tempat yang rendah sikit. Ni sebelah. Momen berakit-rakit ke hulu. Berakit hulu juga. Kalau jatuh je tu. Apa? Inline spinner tu. Nak aku seling kan. Balah kan aku. Apa? Aku pun dah lihat roket. Oh. Kita tak masuk okey ya. Ya, sekarang kita nak pergi ke pulau sana. Ada lambat ni tak? Ada. Sama. Begini orang. Okay geng, masih kumpau lagi. Tapi suasana berada kat dalam hutan ni guys. Ini satu benda yang tak boleh dibeli dengan duit lah. Walaupun sakit di hati tapi disembuhkan dengan healing lah. Harap depan tu ada trail. Kat kayu tu semua rumah dia, rumah kelah. Paling kat tu, kat kayu tu. Penuh semua merah. Kenapa kau tak ni? Balik lah. Geram aku dah 10 kali. Aku tak si nak ni. Cincang. Cincang pun kebas jalan. Boleh, lauk. Kan? Oh, Strike. Padahal kita baru lalu sini kan. baru dia lalu Dia dalam air dah dia nak strike. Cincang. Pio. Trok Malaysia. Malaysia trok. Ada stesen Ray. Oh, bisa malam. Bisa. Nyuar.
Tengah sedaun. Tengah sedaun. Besar tengah daun. Tahniah. Pemecah kumpau untuk hari ni. Masih lagi ada mana-mana saja. Cuma saiz dia tak cukup ni lah Dia ni? Bagi saya cukup lah. Tu level saya tu. Okey. Level saya tu. Gembira dah saya kalau dapat tu. Senyum lah. Beberapa kumpulan gajah baru lagi kan. Tahu lah. Saiz baby. Sekarang dah pukul apa dia? 12 12. Kita masih lagi tak ada laut dia. Saya masih kumpau, orang lain dah ada. Untuk menikmati air apa tak nak buat ni? Kita buat air kopi cap cikgu. Cap cikgu Cap cikgu. Baru kita rasa macam bijak sikit dia. Semoga kita lebih bijak daripada Kelah lah. Sebab kita lebih Ini kita tak bijak lagi. Kelah bijak lagi pada kita. Kelah dia ikut-ikut je. Dia tak nak matang umpan kita. Kelah U-turn. Kelah U-turn. Okay. Kita rehat sekejap. Ni ikan yang Mak Lan dengan Akan pancing tadi. Chef Akan. Apa yang dia nak masak? Rahsia ni. Makan kat tepi sungai ya. Kami kita mandi. Kita solat zuhur.
Dia A+. Ini dia punya rasa paste ni dengan budu ni. Budu tak cuba aku. Kan? Oh, inilah dia guys. Cabaran mencari kelah. Oh. Peras leher. Airnya dalam. Bukan kita kelah ni. Kelah mengelah-ngelahkan kita ya? Dia bukan menganjing lah, dia mengelahkan kita. Okay, kau nampak tak tu yang tengah ambil nafas tu? Semua kelah tu. Bismillah. Tengok tu dia follow je Mak Lan. Makanlah. Dia follow sampai ke tepi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ni hasil view bottom. Ni hasil tim bottom lah. Nak harap casting memang tak makan lah kan. Nak harap casting memang tak ada lah. Siapa casting? Bukan casting bottom. Boy, aku memang aku memang orang casting lah. Harap casting tak makan lah. Cuma menunggu Watan punya menu ni. Nasi dah settle. Ikan bakar.
sebarang kita guys. Ini kelak. Tak ada seluar. Oh, ada lauk kita, ada lauk itu. Kalau sambal dalam dengan sedap. Tidak ada itu tekor dia, ikan bottom ni lah. Saya tangan ni. Tiba-tiba tersohor. Alamak. Siapa tak buat awal dalam dia kan? Aduh. Ni aku rasa kelar merah bara ni. Dia merah lain. Merah lain macam kan? Dia tak sama dengan ekor ni kan. Dia tak sama. Tak ada lauk. Merah bara ni. Beza lah, nampak dia punya hitam dia dengan warna merah dia. Masalahnya, memikir masalahnya. Oh, gila. Jadi. Dan kami menamatkan misi 5 hari 4 malam ini dengan sedikit kekecewaan. Misi untuk memperbaharui lesen ikan kelah secara casting masih lagi gagal untuk edisi tahun 2026 ini. Yang ada cuma lesen kejor dan sebarau. Namun Alhamdulillah masih ada sedikit rezeki untuk merasai ikan kelah ini hasil pancingan bottom daripada tim kami. Sungai Sepik ini tetap mengalir saban tahun menanti kunjungan para anglers. Persediaan rapi daripada sudut teknik, skill dan sokongan tekong perlu dirancang awal agar misi mendaratkan ikan kayangan ini berjalan seperti yang dirancang. Dari segi pengamatan kami, ikan di Sepier saban tahun menjadi semakin culas untuk dijinakkan. Mungkin terlalu ramai anglers yang naik ke sini ataupun faktor air yang terlampau jernih kerana musim kemarau ataupun teknik casting yang kurang berkesan. Apapun ia tetap menjadi satu cabaran buat para anglers. Semoga sungai ini terus terpelihara untuk generasi cucu cicit kita kelak. Okey, sampai di sini saja guys. InsyaAllah kita akan bertemu di edisi yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang subscribe dan Assalamualaikum.